Pernahkah anda terfikir bagaimana badan kita boleh bertahan dari cabaran harian? Setiap hari, sel kita rosak, tisu haus dan protein penting musnah. Tapi ajaibnya, kita sentiasa pulih, membina semula dan terus berfungsi. Apa rahsia di sebalik keupayaan luar biasa ini? Jawapannya terletak pada satu konsep luar biasa, kolam asid amino badan kita. Ini bukan kolam air, tetapi simpanan dinamik asid amino, blok binaan protein yang sentiasa beredar dalam darah dan sel. Ia adalah sistem kita semula jadi yang paling efisien di dunia. Kolam ini berfungsi seperti bank tenaga yang sentiasa menguruskan simpanan asid amino. Apabila kita perlu protein baru untuk membaiki otot letih, hasilkan hormon atau lawan penyakit, badan kita akan mendana dari kolam ini. Ini penting untuk keseimbangan pengambilan protein dan bagaimana badan kita gunakannya semula. Fahami ini dan anda akan lihat badan anda sebagai mahakaya biologi yang sentiasa berinovasi.